Yes, ini dia orang kata karya terbaru. Sampai hujung nyawa. Haris, kita tahu awak memang punya kekuatan antaranya genre lagu yang sebelumnya ballad kan. Betul. So, apa yang awak nak sampaikan kelainan lagu-lagu Haris sebelum ni dengan sampai hujung nyawa? Okey. Mungkin orang macam, oh dia ni ballad je sebenarnya. Dah itu lagunya orang bagi saya. Saya terima je. Okey, kalau kelainan daripada semua lagu-lagu yang pernah saya nyanyikan, dia masih ballad, tapi daripada segi lirik dia, sebelum ni semua cerita pasal putus cinta, cerai, curang, semua negatif lah. So kali ni ada lirik yang positif. Sampai hujung nyawa kita akan bersama melalui kisah cinta ini. So lagu ni kiranya sesuai untuk orang buat kat wedding lah. Betul, tolonglah panggil saya. Nyanyikan lagu ni. Selalunya kita yang dengar benda-benda yang betul lah, broken, putus cinta apa semua kan. Jarang kita dengar orang yang merasakan cinta tu. Lagu ni sangat sesuai untuk dijadikan background music untuk pre-wedding, anniversary, apa-apa je lah. Sampai dengan Ni saya ni jenis yang follow the flow je. Saya macam apa peluang yang ada depan mata saya akan ambil. Tapi saya sendiri sebenarnya tak ada apa-apa plan yang betul-betul lah, okey aku nak buat ni. Saya macam tengok apa peluang yang ada. So untuk tahun ni kita dah keluarkan satu lagu, kita promosikan. Dan mungkin insya-Allah adalah demo-demo yang dah orang hantar kat saya. Dan saya akan pilih lagi lah mungkin untuk pertengahan kedua 2026. Tak tahulah macam mana kan. Kita tengok kuartal by kuartal lah. Faham, nak fokus satu-satu dulu. Tapi pasal showcase tu teringin jugalah nak buat. Nanti kita mungkin akan bincang macam mungkin showcase kecil-kecilan dulu lah. Faham, intimate ya. Alright, so itu dia nyawa lagu cinta. Ini bukan lagu-lagu yang broken, yang sedih tau. Okay, so Haris, bila tadi kita borak pasal lagu ni, kita tahu intipati lagu happy. And kekuatan awak memang lagu-lagu belik, betul? Lagu ballad. So adakah macam awak cakap tadi awak suka follow the flow. Kalau apa yang awak bagi, awak ambil je. Awak tak banyak PL dan sebagainya kan. Tapi untuk mengenali Haris Fayahid sendiri kan, kita nak tanya diri awak, sebenarnya apa yang Haris nak sangat buat tapi Haris belum lagi boleh buat? Kalau nak kata apa yang kita nak buat, banyak sangat lah kan. Saya kalau boleh nak bawa nama Haris Fayahid di satu pentas yang lebih besar, di satu pentas yang orang boleh kenal dengan lebih meluas lagi Haris Fayahid ni siapa. Lepas tu saya kalau boleh saya nak explore juga genre lain seperti saya nak irama Malaysia. Sebenarnya saya boleh je. Saya agak fleksibel lah dengan genre ni. Cumanya pada waktu sekarang demand tu lebih kepada lagu-lagu OST ni lah, iaitu ballad dan sebagainya lah. Tapi kalau saya kalau boleh nak satu lagu rock ke lagu yang techno sikit, semua saya nak. Saya kalau boleh saya nak semua. Saya nak jadi macam Duet. berduet. Agak-agak awak nak dengan siapa? Siapa lagi? Datuk Sri Siti. Itu yang kalau macam angan-angan yang macam mungkin susah sikit lah nak capai. Selain tu mungkin saya nak duet dengan Asmida. Ya, Asmida. Actually Syaziki pun sedap juga kalau bawa Irama Malaysia. Betul. Okay, hopefully lah. Sebab selalunya Kak Syihah ni kalau dia dengar nama dia kena petik, dia terus ada. Dia terus muncul. Gitu. Alright. So hopefully dipermudahkan urusan Haris. Okay, InsyaAllah ada Irama Malaysia satu untuk awak. Alright guys, so kejap lagi kita nak dengar Haris belanja sampai hujung nyawa full version. Tak adalah live version lah. Live version lah. Harapan terbaik sejak